Wanil Petua makanya melangkah ke hadapan, buat julung kali setelah menerima mandat daripada rakyat secara demokrasi pada pilihan raya umum ke-13 yang lalu. Dengan kehendak dan izin yang maha berkuasa, saya bentangkan di sini rancangan Malaysia ke-11 dengan 6 strategi tumpuan. Pertama, inklusiviti. Kedua, kesejahteraan rakyat. Ketiga, modal insan. Keempat, pertumbuhan hijau. Kelima, infrastruktur. Dan keenam, inovasi dan produktiviti. Bagi memastikan 6 strategi tumpuan RMK11 ini berjaya mencapai matlamatnya, game changers berikut akan dilaksanakan sebagai pemungkin ke arah lonjakan yang signifikan bagi menjana pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif. Pertama, meningkatkan produktiviti. Kedua, menjana kekayaan melalui inovasi. Ketiga, mempertingkat ratusan masyarakat kelas menengah. Keempat, menteraskan pendidikan dan latihan teknikal atau TVET. Kelima, melaksana pertumbuhan hijau. Dan keenam, melabur di bandar-bandar berdaya saing.